Assalamualaikum, marhaban bikum fi qanati. Okey, saya rasa saya nak tanya seorang lagi. Orang ni adalah kawan saya yang pernah komen dekat video pertama saya. Masa tu saya buat konten kedua saya dekat YouTube. Korang boleh tengok balik lah. Orang yang sama. Tapi kali ni saya tak set dengan dia apa-apa. Kalau sebelum ni saya dah set dengan dia dah. Dah set tu maknanya saya suruh dia komen kategori macam ni. Macam contohnya apa kelebihan, apa kelemahan dalam video saya tu, macam tu. Tapi dia still jawab dengan jawapan dia sendirilah, bukan jawapan yang daripada saya. Tapi kali ni saya tak bagi dia kategori apa-apa untuk dia komen saya punya video. Sekarang ni video dekat YT saya dah 5 video. Jadi saya tak tahu dia tengok ke tak video tu. Tapi saya nak dia komen juga. Mana tahu dia tengok kan, dia boleh komen terus lah. Kalau dia belum tengok, terpaksa lah suruh dia tengok dulu. Jadi apa-apa pun, jom kita dengar reaction dia. Assalamualaikum. Kau tengah main game tu? Sorry lah kacau. Tak apalah. Kau ada tengok konten aku dekat YouTube? Yang paling terbaru kau tengok konten apa? Novel. Oh, yang aku sedekah novel tu. Konten tu macam mana, okey tak? Lepas daripada novel tu ada upload baru lagi ke? Tak ada. Tak ada part 2. Habis itu je. Lepas tu kira dapat swap lah tu. Kau punya tu buku tu. Dapat suat. Aku bagi dia 8 novel. Dia bagi aku 1 je. Dia sebenarnya suruh aku pilih banyak. Tapi aku tengok-tengok tak ada yang aku berkenan kan. Jadi aku ambil 1 je lah. Okey lah, aku suka juga lah. Sebab satu yang apa, kau buat tersorok kan, kamera tersorok tu kan. Konten yang macam tu biasanya bukan viral lah, orang kata apa, orang suka tengok kan. Lagi konten apa lagi yang kau tengok? Aku punya konten ni yang keempat, aku buat lakonan tu. Okey, dah tengok. Oh, dah Tapi tengok. tak dapat sambung je kan? Tak ada. Itu aku tengok lah. Oh, itu kau tengok Macam mana tu? Cuba kau tengok sikit. Aku nak tahu juga video tu. Sebab video tu video lakonan kan. Aku sebenarnya ada buat konten lakonan juga dulu dekat TikTok. Jangan ingat balik macam mana video tu. Yang tu okey, tapi kalau kau nak lagi menarik kan, itu ada part tu yang watak perempuan kan? Sebab aku tak ada watak perempuan. Aku je lah perempuan. Itu okey. Tapi kalau kau nak lagi ni kan, macam orang kata kelakar sikit kau tukar sound effect perempuan. Tapi kau lah. Faham? Faham. Itu aku punya cadangan lah. Itu patutnya ada sambungan patutnya. Ya. Tak, video yang kau buat tu patutnya sambungan ke tak ada ke? Macam tu je. Aku buat sambungan lagi, tapi orang kata apa, bukan sambungan daripada cerita tu lah. Watak yang sama. Okey, faham. Lepas tu jalan cerita dia okey tak? Jalan cerita dia okey lah. Kalau kau perasan, lakonan aku tu tak ada berdiri pun, semua duduk je. Yang tu tak masalah. Okey je. Yang penting menarik kan. Yang last kali video ni aku review mikrofon. Dah tengok belum? Video dah. Dah upgrade sikit. Aku lupa dah. Maknanya sekarang kira kau ada 4 lah ni. 4. Yang paling latest kau beli apa sebelum ni? Amgras kan? Amgras Sound Meta 5. Semua Amgras kan? Semua Amgras. Yang tu berapa yang paling latest tu? Mesti beratus kan? 4 lebih. Wah gila lah. Alhamdulillah ada rezeki sikit. Aku melabur dulu dekat apa, orang kata keperluan kan. 400 ni aku dapat masa ni duit affiliate lah. Bulan 11 punya. Bulan 11 punya memang 400 Gila banyak cok. Alhamdulillah. Bulan 12 ni aku pulun lagi ni. Kira kau punya affiliate tu menjadi lah. Aku ada kat letak-letak dekat aku punya TikTok tu kan. Tapi aku tengok lah macam tak jalan, aku malas pula. Itu lah mindset. Kira kau bagi aku rate antara 5 konten aku tu, mana paling kau suka? Antara 5 tu, Nombor 1 tu confirm lah, tak best kan? nombor 1 yang nak. Yang mula-mula tu kurang sikit lah. Bagi aku yang kedua lah. Sebab ada suara aku kan. Lepas tu ada lah kata yang kata kat yang 4 budak masuk bilik tu tu kelakar sikit lah. Itu lah yang nombor 2 tu lah.
Oh, itu yang pertama lah bagi kau. Yang kedua? Yang kedua, berlakon lah, berlakon. Oh, pelakon eh? Hmm. Kau kiranya kau suka yang komedi ni lah? Drama macam tu? Aku suka tu lah. Kau panggil spontan-spontan lah, macam tu. Aku rasa ramai dia orang suka drama-drama kan? Sini kan? Sebab dia satu, tak makan masa banyak sangat nak tengok macam tu lah. Faham tak? Maknanya sambil-sambil boleh tengok Kalau panjang-panjang nak kena cari masa betul. Faham. Nombor 3, novel-novel. Novel lah. Keempat, mic. Lepas tu yang kelima, yang video first tu lah. Faham.